Putera Alden dengan kucing ajaib. Di sebuah kerajaan yang indah bernama Cahaya, tinggal seorang putera yang sangat baik hati bernama Putera Alden. Setiap pagi, Putera Alden suka berjalan-jalan di taman istana yang penuh dengan bunga-bunga berwarna-warni. Putera Alden berasa gembira melihat rama-rama terbang, tetapi dia sentiasa berharap dia mempunyai seorang kawan untuk bermain bersama. Tiba-tiba, Putera Alden terdengar suara halus dari sebalik semak berduri. Miau, miau. Putera Alden mendekati semak itu dengan perlahan. Di sana, dia ternampak seekor kucing kecil yang sangat unik. Bulunya berwarna biru muda dan bersinar-sinar seperti permata. Kucing itu tersangkut pada dahan yang tajam. "Jangan takut, si kecil," kata Putera Alden dengan lembut. Dengan penuh berhati-hati, dia melepaskan bulu kucing itu daripada duri yang tajam. Sebaik sahaja kucing itu bebas, badannya tiba-tiba berubah warna menjadi merah jambu yang terang. Kucing itu mengusap-usap kakinya pada tangan Putera Alden sebagai tanda terima kasih. "Nama saya Alden. Siapa nama awak?" tanya Putera Alden. Kucing itu tidak bercakap, tetapi dia mula berlari ke arah sebuah pintu rahsia di hujung taman. Putera Alden mengekorinya dengan rasa ingin tahu. Kucing itu, yang dinamakan Mika oleh Putera Alden, membawa putera itu ke sebuah bahagian taman yang belum pernah dilihatnya sebelum ini. Di tengah-tengah taman rahsia itu, terdapat sekuntum bunga gergasi yang kelihatan layu dan pucat. Warna kelopaknya kelabu dan sedih. Mika memandang Putera Alden dengan mata yang besar dan sedih. Putera Alden faham bahawa bunga itu memerlukan bantuan. "Mika, adakah bunga ini sedang sakit?" tanya Putera Alden. Putera Alden segera mengambil bekas air peraknya dan menyiram akar bunga itu. Dia juga membisikkan kata-kata semangat, "Tumbuhlah dengan kuat, wahai bunga yang cantik." Mika melompat ke atas bahu Putera Alden, dan tiba-tiba, badan Mika bercahaya dengan warna kuning keemasan yang sangat terang. Keajaiban berlaku. Bunga itu mula mekar dan berubah warna menjadi pelangi. Seluruh taman rahsia itu kini berbau sangat harum. Namun, kegembiraan mereka terhenti apabila mereka melihat seorang pekebun tua, Pak Atan, sedang duduk di tepi jalan sambil mengesat air mata. "Kenapa Pak Atan menangis?" tanya Putera Alden. Pak Atan memberitahu bahawa dia telah kehilangan cermin mata ajaibnya yang digunakan untuk melihat tumbuhan yang perlu dibaja. Tanpa cermin mata itu, dia tidak boleh bekerja. Mika segera menghidu tanah dan mula menggali di bawah sebuah cendawan besar yang bercahaya. Lihat itu!" jerit Putera Alden. Mika berjaya menemui cermin mata Pak Atan yang terjatuh di situ. Pak Atan sangat gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Putera Alden dan Mika. Putera Alden sedar bahawa Mika bukan sekadar kucing biasa, tetapi kucing yang membantu mereka yang memerlukan bantuan. Putera Alden belajar sesuatu yang sangat penting hari itu. Keajaiban yang sebenar bukanlah pada warna bulu Mika yang berubah-ubah, tetapi pada kebaikan hati untuk membantu orang lain. Mulai hari itu, Putera Alden dan Mika menjadi sahabat baik yang sentiasa membawa kegembiraan dan bantuan kepada sesiapa sahaja di Kerajaan Cahaya.